Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat petang. Yang hormati Datuk Seri KSU, Datuk Timbalan KSU, Datuk Pengarah Pendidikan Tinggi, khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya mengambil kesempatan ini pertama sekali untuk ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Yayasan Perkasa Siswa yang jaya menganjurkan pada program pada petang ini. Dan seperti yang kita sedia maklum, bahawa Yayasan Perkasa Siswa ditubuhkan pada 13 September 2021, kira-kira 3 tahun yang lalu. Dan ini merupakan cetusan idea daripada Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK, di mana ketika mereka mengadakan perbincangan dengan pihak pimpinan KPT, mereka mengesyorkan, mengemukakan idea-idea ini untuk pihak kita mengambil langkah-langkah dalam memperkasakan, khususnya dalam konteks pembangunan pelajar dan konteks khidmat komuniti dan juga kluster kebajikan pelajar, supaya ia dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar kita di seluruh negara di peringkat IPT. Dan alhamdulillah, selepas 3 tahun dilaksanakan, kelihatan Yayasan Perkasa Siswa ini benar-benar melaksanakan agenda yang diterapkan itu berdasarkan kepada perundingan, perbincangan dan mesyuarat yang diadakan berterusan dengan pimpinan-pimpinan mahasiswa. Dan sehingga kini saya dipahamkan lebih 12 juta ringgit sudah disalurkan kepada pelajar-pelajar kita di seluruh negara. Dan ini merupakan satu pencapaian yang sangat baik, kerana dalam tempoh 3 tahun saja, berdasarkan pada sumber yang kita dapat, dan sumber yang kita peroleh itu pula bukan daripada sumber kerajaan terus masuk dari tabung itu, tetapi dari segi gerak kerja smart partnership yang dilakukan, maka kita mendapat perolehan sumbangan daripada mereka yang terlibat itu dimasukkan ke dalam tabung yayasan kita untuk kita agihkan kepada pelajar-pelajar kita di seluruh negara. Seperti mana yang saudara-saudari sedia maklum, dalam pengambilan pelajar-pelajar baru, pendaftaran pelajar-pelajar mahasiswa kita di seluruh negara, baru-baru ini kita mendengar kisah-kisah yang sedih, iaitu ada di kalangan mereka yang mencapai kejayaan yang sangat baik dalam pelajaran mereka, tetapi mereka tidak dapat masuk atau untuk mendaftarkan diri mereka disebabkan oleh keadaan kemiskinan yang ditanggung oleh keluarga. Atas ketidakmampuan itu, kita telah berjaya menyelesaikan begitu ramai sekali kes-kes ini, termasuklah kes yang terbaru beberapa minggu yang lalu, apabila kita dapati ada seorang pelajar daripada Tawau yang ditawarkan untuk memasuki UMS, Universiti Malaysia Sabah, dalam bidang perubatan. Seorang pelajar perempuan yang tidak mampu. Dan saya apabila dimaklumkan, ketika itu saya berada di luar negara, dan saya terus bercakap, berhubung secara langsung dengan pelajar yang berkenaan. Saya minta supaya dia esok pergi mendaftar juga, kerana saya tidak mahu mendengar kisah-kisah yang sangat menyedihkan ini, kerana kita sudah pun berada di peringkat negara yang telah pun mencapai kejayaan dalam bidang pendidikan, dan dari segi ruang-ruang yang diberikan kepada pelajar kita, tapi masih ada kes yang begini.
maka menjadi tanggungjawab kepada setiap kita, termasuk saya, termasuk juga Naib Chancellor dan seluruh kita melalui Yayasan Perkasa Siswa. Alhamdulillah, kita menggunakan pendekatan ini untuk kita pergi membantu beliau dan akhirnya Alhamdulillah, pelajar yang berkenaan telah pun mendaftarkan masuk ke Universiti UMS keesokan hari ini. Jadi, dalam masa yang sama, saya dipahamkan bahawa Yayasan Perkasa Siswa akan terus mengembangkan operasinya untuk memastikan supaya khidmat kepada pelajar-pelajar kita dapat diperkukuhkan, dipertingkatkan supaya kita dapat menggabung ke semua aspek bentuk bantuan-bantuan yang sama ada dikemukakan, diberikan oleh pihak NGO, badan-badan kebajikan ataupun daripada sumbangan kerajaan untuk kita salurkan. Maka salah satu perkara yang dibuat oleh yayasan ini ialah untuk kita wujudkan portal kita sendiri, dan saya dimaklumkan bahawa Yayasan Perkasa telah pun dilantik oleh IPT kita sebagai penyelaras bagi pemberian inisiatif voucher buku fasa kedua untuk tahun 2024 ini. Jadi, untuk melancarkan proses itu, maka yayasan telah membangunkan satu platform, iaitu platform atas talian yang kita lihat tadi, yang dikenali sebagai My Siswa Place. Saya harap dengan adanya My Siswa Place ini, ia akan dapat membantu pelajar-pelajar kita bukan hanya untuk tempoh masa kini, tetapi juga untuk satu tempoh jangka panjang, kerana kita sudah ada platform yang boleh kita gunakan untuk memastikan supaya sebarang bentuk perkhidmatan yang kita dapat sampaikan kepada pelajar-pelajar kita dapat kita gunakan. Dia akan menjadi seperti one stop center bagi mahasiswa sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Yayasan Perkasa Siswa atas usaha-usaha ini, dan saya mengharapkan inisiatif ini akan membuahkan hasil yang baik, dan langkah-langkah seterusnya ialah untuk memastikan supaya peruntukan yang diberikan untuk tahun ini dapat disegerakan. Kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak diberikan satu tempoh yang panjang untuk voucher buku ini? Ianya adalah peruntukan untuk tahun ini yang perlu disegerakan dan boleh digunakan, dihabiskan. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya di Kelangkabut, tidak. Oleh kerana pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika pesta buku kemarin, jadi dibuat melalui dua tahap. Tahap pertama telah pun dilaksanakan dan ini masuk ke tahap kedua. Jadi saya nak sebutkan di sini kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian, kenapa kita perlu habiskan, kerana itu adalah peruntukan untuk tahun ini. Dia tidak boleh bawa untuk tahun hadapan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham. Kalau tidak, kita kena serah balik peruntukan yang berkenaan. Saya harap gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan saya harap juga My Siswa Place ini akan dapat memberikan khidmat yang se-efficient mungkin untuk pastikan supaya matlamat kita tercapai. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini menyempurnakan majlis peluncuran portal My Siswa Place. Terima kasih.